Macam mana seorang pelajar PhD dia dapat tulis dengan pantas? This is it. Dan seorang lagi stuck pada perenggan yang pertama. Ini sebabnya. Dalam menulis suatu perkara, dia ada dua fasa. Fasa yang pertama adalah fasa writing. Dan fasa yang kedua adalah fasa editing. Fasa writing ni adalah fasa kita tulis segala benda yang datang dalam fikiran kita. Fasa ni keluarkan semua dan jangan judge setiap perkataan atau susunan ayat yang kita keluarkan. Analoginya, anggap anda sedang melayan baby yang baru lahir. So, bila anda layan baby baru lahir, anda akan berhati-hati dan anda akan layan dengan baik tanpa tegur salah baby tu. So, sama juga dengan minda kita biarkan dia keluar semua tanpa kita tegur salah silap penyusunan ayat yang kita keluarkan. Guru saya cakap, otak kita ni bukan untuk simpankan idea, tapi untuk generate the idea. Jadi, tugas kita untuk keluarkan idea tu. Fasa kedua, iaitu editing. Dekat fasa editing ni, baru anda tengok dekat mana yang perlu diperbaiki. Analoginya, anggap ada anak yang dah sekolah rendah, yang boleh faham betul dan salah. So, anda boleh terus perbaiki, anda boleh terus tegur kesilapan supaya dia perbetulkan apa yang salah tadi. Maksudnya, anda cantikkan penulisan anda betulkan balik ayat dan pastikan bila baca tu, informasi tu sampai dan gaya bahasa pun lebih menarik untuk baca. Dua fasa menulis ni, iaitu writing dan editing, bukan akan jadi dalam satu hari, tapi perlu training. Cuba komen, anda pernah dengar tak teknik ni?